macam duduk diam seorang-seorang, tak tahu, tak ada tuju, pergi main motor, rempit sana, rempit sini. Itu je lah kerja aku harian. Duit kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada apa semua. Satu hari tu macam kanda panggil aku, dah lah Man, duduk main motor je. Maksud dia bukan tak bagi, tapi kita cuba benda yang lain. Faham. Dulu kita dah cuba benda yang lain betul. Dia kenal aku macam mana, lepas tu start tu lah dia bawa aku masuk kat TikTok ni, maksud dia. Masuk kat TikTok, masa tu lah aku try cuba benda baru, cuba. Kalau kau perasan lah, aku ada live dengan budak tu seorang, nama Anik tu. Budak kecil tu. Oh, dulu-dulu. Yes. Dulu-dulu. Bukan ramai ke budak tu? Tak, aku dulu viral masa dengan budak tu. First aku viral. Masa tu lah start aku cakap aku dapat job, dapat naik balik duit aku semua. Alhamdulillah masa tu. Sebab tu aku tak pernah lupa budak tu. Budak tu yang orang kata bawa rezeki kat aku juga. Anik nama dia. Nama Anik tu. Adik, tengok Abang Mal kau dekat sini sudah. Disebabkan kau Anik. Sebab tu aku tak pernah lupa dia. Start tu lah dia bawa aku sampai lah orang kata nama aku besar, kembang apa semua kat luar sana. Lepas tu pula sampailah aku masuk sini. Masuk sini lah yang aku jadi macam dah tak boleh jumpa dia, start apa semua kan. Anik tu aku nak tanya, adik kau ke atau jiran punya anak ke atau? Okey, kalau kau nak tahulah cerita dia sebenarnya macam ni. Aku pernah dulu, aku duduk flat. Betul, dulu aku duduk flat. Duduk flat. Apa semua aku tak kenal pun budak tu sebenarnya. Satu hari tu aku tengok budak-budak ramai kat bawah tengah main mercun. Dia seorang je tak main. Masa tu nak kat raya, dia tak main. Kesian dia. Dia duduk dekat Gelonsor masa tu. Dia tengok je orang main. Lepas tu tengok, tanya dia, asal tak main? Dia kata tak ada mercun. Aku pun sajalah pergi kedai beli apa macam mancis tu apa semua bagi kat dia main. Lepas tu satu hari tu aku tengah tidur kat rumah. Selang 2 hari tu. Okey. Selang 2 hari tu aku tidur rumah, tidur. Tiba-tiba aku dengar pagi buta pukul 5 lebih masa tu. 4-5 pagi. Aku bangun. Aku tengok budak tu dah terpacak depan rumah aku. Kira duk ketuk. 5 pagi. Masa tu aku cakap apa hal ni? Aku tak pernah bercakap pun dengan budak tu apa semua, tak pernah. Lepas tu aku pun terdetik. Masa tu aku ambil telefon, aku pun start record, buka pintu. Buka pintu, lepas tu tiba-tiba dia cakap aku, "Bang, jom pergi semayang subuh." Maksudnya ajak aku pergi semayang. Aku fikir dalam kepala otak aku masa tu, ish, apa benda budak ni? Aku pun macam memang terasa sebab aku tahu lah kadang-kadang aku ni semayang, kadang-kadang kita tak semayang, betul? Betul, faham. Solat ni pun berterabur lagi. Tiba-tiba dia ajak macam tu, aku pun terdetik macam, "Uish, bapak ah." Hati aku rasa macam tak sedap pula benda tu. Kan? Takkan aku nak tolak pula benda tu. Betul. Start tu aku dah rekod apa semua. Aku pun pergilah bangun siap-siap apa semua, bawa aku pergi semayang dengan dia. Start tu aku post video, start tu aku naik gila. Aku naik tu masa tu. Pasal budak tu lah, sebab tu aku sayang budak tu sampai sekarang. Gila lah. Lepas tu kalau kau perasan kan, budak kalau kau tengok aku sebelum ni ada YT, budak ni dia pandai bawa karakter. Dia ni otak dia bijak. Walaupun dia budak tapi karakter dia memang best bagi aku. Kalau dalam konten-konten aku dia memang jenis lawak macam aku, random macam tu. Random lah, main hembus je. Dia boleh hembus je. Benda tu sebab tu aku suka budak macam tu. Kadang-kadang ada budak lain ni dia tak fikir benda tu, dia tahu nak main ni apa. Yalah. Dia tahu mana konten, mana bukan konten, dia tahu macam aku. Dia tu start tu lah. Alhamdulillah sampai sekarang aku duduk kat